Dris! Dris! Takbir! 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 Terima kasih. Hari yang dihormati sekalian. Syukur Alhamdulillah. Hari ini kita diizinkan oleh Allah SWT untuk berkumpul di Tanah Merah bagi menghadiri satu program yang saya anggap akan mencipta sejarah politik tanah air. Kepada yang datang dari luar Tanah Merah, saya selaku Ahli Parlimen Tanah Merah bersama Yang Berhormat Datuk Haji Fattah, WDP kawasan Tanah Merah, ingin mengalukan kehadiran anda semua ke Tanah Merah, tempat asal durian Musang King. Cuma loan ni baru nak start musim. Bulan depan dia dah luruh dah. Ingat ni, bila makan Musang King, jangan lupa Tanah Merah. Okey, kehadiran kita bukan mahu berbusuh dengan sesiapa. Kita berkumpul hari ini. Okey, kita Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu telah pun sampai. Kita menunggu ke Tanah Merah. Okey, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri. Takbir! 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 MB kita ni, Yang Amat Berhormat, pengurusi PN ni orang hebat, orang pisau, orang cerdik. Bukan calang-calang pengurusi PN kita. Allahu Akbar. Boleh saya sambung Okey, kehadiran kita kat sini semua bukan kita nak bermusuh dengan sesiapa. Kita berkumpul hari ini bukan mahu menyerang sesiapa, tetapi kita berada di sini bagi memulakan satu langkah penyatuan ummah, penyatuan orang Melayu Islam tanpa memikirkan kaum-kaum lain dalam negara tercinta ini. Kita akan pastikan Malaysia terus harmoni dan saling hormat menghormati sesama kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, sesungguhnya kita merasa bertuah dan amat gembira apabila Presiden PAS Yang Berhormat Tuan Guru Tan Sri Abdul Hadi Awang akan merasmikan Convention Riset yang bersejarah hari ini. Bagi saya, kehadiran Tuan Guru Tan Sri Abdul Hadi adalah satu perhormatan kepada kita semua. Ia memandangkan beliau bukanlah calang-calang pemimpin. Beliau dihormati sebagai seorang ulama, dikagumi sebagai seorang ahli politik dan disanjungi sebagai seorang pemimpin. Di bawah kepimpinan beliau, dari semasa ke semasa, PAS mencapai kejayaan yang cukup cemerlang dalam pilihan raya. Sejak 1990, PAS memerintah Kelantan, PAS terus memperluaskan kejayaannya apabila kini menguasai Perlis, Kedah dan Terengganu. Insya-Allah, saya percaya dengan kewibawaan dan ketokohan kepimpinan Tok Guru, PAS akan mencapai kejayaan lebih cemerlang pada PRU 16 nanti. Ketokohan Yang Berhormat Tok Guru diperkukuhkan dengan sokongan pemimpin kanan PAS yang lain seperti Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Besar Kelantan, Yang Amat Berhormat Datuk Parlimen Perang, Ustaz Datuk Haji Muhammad Nasaruddin, Yang Berhormat Datuk Bentara Kanan, Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Pengerusi Perikatan Nasional, dan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor, serta pemimpin-pemimpin PAS lain yang tidak mampu saya sebut seorang demi seorang. PAS, hadirin, PAS kini menjadi parti dihormati kawan dan digeruni pihak lawan, termasuklah yang baru diceraikan oleh PAS Isnin yang lalu. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, pada pilihan raya umum yang lalu, saya bertanding untuk Perikatan Nasional dengan menggunakan lambang PAS walaupun saya ahli bersatu. Bersatu ni kena sebut slow sikit. Alhamdulillah, pada PRU 15-2022, iaitu 4 tahun yang lalu, dengan sokongan padu Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Fattah, WDP PAS kawasan Tanah Merah, pengundi-pengundi PAS serta rakyat Tanah Merah, membolehkan saya mendapat majoriti kemenangan 44,485.
yang merupakan tertinggi calon Perikatan Nasional di PRU 15 pada ketika itu. Sebelum kena potong oleh Yang Berhormat Datuk Ahmad Amzad, Ahli Parlimen Kuala Terengganu di tahun 2023. Beliau bertanding untuk kali kedua, mendapat majoriti 47,266. Kali pertama Yang Berhormat Datuk Amzad bertanding di April 2015, dia dapat majoriti 40,900. Manakala pula sahabat saya Yang Berhormat Datuk Fatah juga mencipta sejarah apabila dalam PRN Kelantan 2023 beliau menang dengan majoriti 16,628 yang merupakan majoriti tertinggi di negeri Kelantan. Berikan tepukan kepada Datuk Fatah. Ini membuktikan gandingan kami merupakan gandingan yang cukup berbisa. Kali ini dengan adanya reset, majoriti kami insya-Allah akan lebih tinggi lagi. Ri! Jangan lupa bahawa selain saya, fakta PAS juga menjadi antara penyumbang kemenangan kepada calon-calon bersatu yang lain pada PRU 15 yang lalu. Malah selepas pilihan raya, ketika mahu memilih ketua pembangkang, PAS Melayu Tok Guru memilih Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin menjadi ketua pembangkang. Apa yang dilakukan oleh PAS, khususnya oleh Tok Guru, adalah satu penghormatan kepada bersatu dan membuktikan pemimpin PAS bukanlah gila kuasa atau tamak mahu berkuasa walaupun mempunyai kerusi parlimen paling banyak dalam Perikatan Nasional. Bagaimanapun, saya percaya dari sinilah segala konflik antara bersatu dan PAS bermula kerana ada kalangan pemimpin bersatu merasakan Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebagai ancaman kepada kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri jika PN menang pada PRU 16 nanti. Akhirnya, apa yang berlaku tuan-tuan dan puan hadirin? Akhirnya Datuk Seri Hamzah dipecat. Manakala beberapa pemimpin yang dianggap berada dalam kem beliau juga dipecat dan digantung seperti mana saya juga alami. Saya kena gantung. Kes apa? Kerana menghadiri rumah terbuka Datuk Seri Hamzah. Jadi di sini saya nak ambil kesempatan, nak ambil kesempatan untuk memanggil dan minta mereka-mereka ini berdiri. Rakan-rakan ahli parlimen. Pertama, sukacita saya ingin memanggil, minta berdiri, Datuk Seri Saifuddin Abdullah daripada Ahli Parlimen Indra Mahkota. Ada? Mana? Okey, terima kasih. Baru balik haji. Semalam baru balik haji. Haji Datuk Saifuddin. Datuk Wan Saiful, minta berdiri je. Tok, berdiri Tok. Berdiri. Jangan. Datuk Wan Saiful Banjad, Ahli Parlimen, Tasik Gelugur. Saudara Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal daripada Macang. Kapten Azhari Hassan daripada Padang Rengas. Ahli Parlimen Gerik, Fadul Huzair Ayub. Minta yang berdiri. Saya nak sebut tu. Berdiri tu. Minta berdiri. Tok, berdiri. Mereka yang saya panggil ni, mereka yang telah dipecat bersama dengan Yang Berhormat Datuk Hamzah. Ini geng-geng kena pecat. Yang sekarang ni saya nak bagi geng-geng kena gantung pula. Pertama yang kena gantung, Ahli Parlimen Buluran Yang Berhormat Datuk Seri Ronda Kendi. Ahli Parlimen Masjid Tanah Yang Berhormat Datuk Wira Mas Amayanti Samsudin. Ini gantung, kena gantung. Ahli Parlimen Tanah Merah Datuk Seri Kemal. Ahli Parlimen Lumurut, Ahli Parlimen Lumut Yang Berhormat Komander Nordin bin Ahmad Ismail. Ahli Parlimen Rompin Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Khalid Abdullah. Ahli Parlimen Ketere Yang Berhormat Datuk Clay Muhammad Noh. Ini ahli parlimen kena gantung. Sekarang ni saya nak kena panggil ahli parlimen yang kena amaran. Ahli Parlimen Sabak Bernam, YB Kalam bin Salah. Dia tulis, sila pecat saya. Dia tak nak amaran, pecat. Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru, Yang Berhormat Tuan Roslan Hashim. Ahli Parlimen Kanga, Yang Berhormat Zakri Hassan. Ini kena amaran.
Yang seorang saja yang masih selamat, tak kena pecat, tak kena gantung, tak kena beri amaran, entahlah apa bomo dia buat. Ahli Parlimen Sungai Besar Yang Berhormat Datuk Muslimin. Ini semua. Tapi kami tak kisah. Kami tak mahu dipecat. Kami tak mahu digantung. Kami tak mahu diberi amaran. Kami nak semua dipecat. Okey, saya nak landing dah. Hakikatnya, saudara hadirin majlis sekalian, segelintir pemimpin bersatu takut sengoti kepada Datuk Seri Hamzah kerana tahu kehebatan Datuk Seri Hamzah yang dianggap sebagai seorang strategis dan operator yang hebat. Pemikiran strategi Datuk Seri Hamzah lah yang memungkinkan kita berada di sini bagi menghadiri konvensyen riset. Riset bermaksud membolehkan sesuatu yang baru. Begitulah dalam kehidupan kita. Ada ketika kita perlu riset semula perjalanan kehidupan untuk mencari haluan perjuangan yang lebih baik. Itulah yang dilakukan oleh Datuk Seri Hamzah sejak dipecat daripada Bersatu. Beliau merisetkan diri seketika untuk bangkit pada hari ini. Bangkit dengan matlamat membuka lebaran baru. Bukan sahaja dalam perjuangan politik beliau, tetapi juga meneroka jalan bagi penyatuan ummah yang lebih kukuh dan mantap. Hadirin yang dibakti Allah. Di depan kita ini, dengar ni semua warga Tanah Merah. Di depan kita ini insya-Allah dengan izin Allah dalam tahun ini atau tahun harapan, saya penuh yakin yang di atas pentas ini dan yang di dalam kemah ini, ramai set-set ini akan menjawat jawatan penting dalam negara kita nanti. Jadi yang berhormat Datuk Seri Hamzah. Okey, Datuk Seri Hamzah, minta dengar sekejap. Mewakili rakyat Tanah Merah disokong insya-Allah oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan. Memohon sekiranya kita ada rezeki di Putrajaya nanti, mohon diluluskan permintaan rakyat Tanah Merah yang merupakan penyokong nombor 1 riset gagasan Datuk Seri hari ini. Dengar ni Datuk Seri. Kami warga Tanah Merah memohon diluluskan jabatan ataupun kami panggil getok jepung yang menghubungkan Machang ke Tanah Merah diperbesarkan. Kerana setiap kali musim perayaan mengambil masa 4 jam ya untuk mari daripada Machang ke Tanah Merah. Padahal hari biasa tak sampai 10 minit. Pembesaran ini membantu rakyat Machang, Tanah Merah dan Jeli. Saya percaya Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan sokong. Betul Yang Berhormat? Sokong? Yang Amat Berhormat angguk kepala, sokong. Berikan tepukan, tanda terima kasih. Yang kedua, kami mohon dibina 3 klinik kesihatan daerah yang baru di setiap kawasan. Gua Ipoh, Bukit Panang, Kemang. Ketiga, tak banyak, 4 saja. Ketiga, dibina IPD, Ibu Pejabat Polis Daerah yang baru. Yang ada loni di tengah bandar, tak lagi sesuai dan praktikal. Yang keempat, ini orang kata spesial je. Perbanyakkanlah lampu-lampu jalan di kampung-kampung. Boleh Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah? Ya. Kami semua berdoa Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Samsuri, insya-Allah kita akan ke Putrajaya. Amin. Jadi akhir sekali, saya ingin mengakhiri ucapan saya dengan suara yang jelas dan tegas bahawa saya dan ahli-ahli Pro Riset akan terus memberi sokongan dan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah dalam perjuangan sucinya. InsyaAllah kami tidak takut dan gentar untuk menghadapi ombak dan badai. Kalau nak pecat, pecatlah segera. Jangan gantung, pecat terus. Akhir kata, saya bagi pihak Tuan Rumah memohon maaf. Ya, kami memohon maaf jika ada sebarang kekurangan, kelemahan, pasti ada. Jika ada yang tersalah tempat duduk, ya, yang tak ada tempat duduk, tak dapat makan, tak dapat kipas, tak dapat t-shirt, kami mohon maaf. Dan saya berdoakan
segala niat murni kita ini akan diberkati Allah SWT demi mempertabatkan perjuangan ummah, mempertahankan kesucian hubungan kita dengan kaum-kaum lain. Terima kasih. Takbir! 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 Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Majlis